Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Minta maaf, ambil masa sikit, ada masalah teknikal sikit. Okay. Sebelum saya terangkan lebih terperinci untuk sistem ticketing kami, iaitu helpdesk system untuk MSPO, saya introduce sedikit myself. Nama saya Farid Rahmat. Saya daripada IT Unit, System Engineer di MSPO. Okay, so today saya akan terangkan sedikit banyak tentang kita punya sistem ticketing system khas untuk MSPO system, iaitu yang kita panggil helpdesk system. Okay, so untuk kita punya e-ticketing system iaitu helpdesk, kita ada dua cara macam mana kita nak akses ke sistem tersebut, iaitu sama ada di platform MSPO, ada tab untuk helpdesk, ataupun anda boleh melayari juga di https helpdesk.mspots.org.my/helpdesk. So nanti saya akan bagi dia punya link yang full. Okay, so once dah masuk ke dalam helpdesk system, so macam mana nak submit tiket? So normally untuk helpdesk system ini, setiap user tidak perlu untuk login ataupun register. User hanya perlu submit dan view saja untuk tiket. Okay, contohnya macam ni. How to submit a ticket. So normally dekat front page sistem tersebut akan ada dua option. Satu, submit a ticket, and then satu lagi, view the ticket. So first saya terangkan macam mana untuk submit a ticket. Okay, once click the submit a ticket, anda akan nampak form yang adanya name, email, priority, institution ID, phone number, subject, message, and attachment. So dalam form tu, mana yang ada star, itu adalah mandatory. Yang tu anda kena isi, wajib isi untuk macam kami dekat MSPO punya team nak tahu information daripada anda. So seperti macam yang tiada mandatory, there is option. Better untuk isi untuk macam kami daripada MSPO tidak perlu macam get more information from anda sebab anda dah bagi information yang banyak dekat semasa anda submit ticket. Okay. So seperti yang spam prevention ni adalah satu kita punya security lah. Once kita nak mengelakkan daripada ada spam dan robot yang akan submit ke kita punya sistem, so kita adakan spam prevention ni. Okay. Next, once anda dah submit the ticket, so anda akan dapat page yang seperti ini. So maksud setiap tiket yang anda send, dia akan mendapat unique ID seperti tiket ID seperti macam ni. So everything selepas daripada anda submit, kami akan refer kepada tiket ID tersebut. So macam mana kalau anda nak merujuk tiket ID ni, semuanya selepas anda submit tiket, anda akan dapat satu email seperti ini dan rujukan tiket ID seperti ini. So everything kalau macam kami nak get a new more information daripada anda, apa yang first yang kami minta adalah tiket ID. So tidak perlu ingat, just macam recall balik email anda yang pernah anda submit, then just provide kami tiket ID tersebut. Okay. Okay. So tadi saya ada bagi tahu, satu ada submit, option untuk submit, and then satu lagi ada option untuk view existing ticket. So yang ni pula untuk view existing ticket tu, maksud
bila anda dah submit tiket, then kalau ada conversation between anda dengan EMS team, so anda boleh tengok dekat sini. So tiket tracking ID yang tadi yang saya bagi tahu, yang perlu anda provide, then email tu bermaksud email yang anda receive tadi masa anda terima semasa selepas anda submit tiket. So contoh bila anda view the ticket, dia akan keluar seperti inilah. Anda dapat first tiket isu yang anda isukan kepada MSPO, then anda boleh nampaklah setiap conversation between dah bersama tim kami. Okay. So macam mana flow untuk helpdesk system ini? So normally yang macam kita selalu buat, okay, biasanya ada problem dulu baru submit dekat helpdesk. So normally macam itulah dia punya flow dia. Kalau tak ada masalah, tak perlulah nak submit. Cuma kalau masalah tu selain daripada eMSPO system, yang tu anda boleh salurkan kepada saluran lain. Normally untuk yang helpdesk system ini, dia spesifik untuk eMSPO system sahaja. Untuk helpdesk ni adalah kita punya saluran utama kita. So selepas daripada itu anda boleh contact kami melalui email ataupun WhatsApp. So nanti untuk WhatsApp nanti di penghujung slide saya akan provide nombor contact yang anda boleh contact kami. Okay. So normally untuk once dah ada masalah, so submit the ticket. Then lepas submit the ticket, our support team akan terima tiket tu dan akan prioritize the issue, sama ada priority high, medium ataupun low. So basically once the issue itu high, normally kita akan try untuk quick respond. Kita akan respond in the same business day and then try to resolve it by the same day. But untuk yang medium and low, we will try our best. If boleh resolve by one day, then kita akan try. Tapi kita akan follow lah the priority tu. Normally macam medium 1 to 3 business day untuk respond, then low 1 to 5 business day untuk respond. So untuk priority ni, masa anda submit issue, normally anda akan set dulu priority tu. Biasalah macam biasa. Kalau kadang-kadang kita nak cepat, walaupun isu tu just isu yang kecil saja, tapi kita nak cepat. Normally macam kita akan letak priority tu high. Tapi kita akan dari pihak MSPO akan tapis jugalah setiap permasalahan tu apa priority dia. Okay. So contohlah kalau macam anda nak cepat juga. So once anda dah submit tiket, anda boleh email ataupun anda boleh WhatsApp kepada kami. Then provide tiket number tersebut. Then tim kami akan try untuk cepatkan untuk resolve the issue. Okay. Best practice untuk gunakan helpdesk system ni, provide clear and detailed issue description, give clear background, and then provide chronology of your issue. So untuk masa yang nak submit isu tadi tu, kalau boleh apa yang anda hadapi semasa anda access the system, eMSPO system, anda tulis apa permasalahan anda. Jangan macam terlalu straightforward sangat cakap, oh saya ada masalah ni. Tapi sebenarnya apa sebelum tu yang anda buat, anda
tulis saja dekat dalam helpdesk system tu. So dari situ mungkin kami dari tim MSPO mungkin benda ni macam isu ni common issue, so kita boleh try untuk solve dengan cepat sebab information tu jelas bagi kita. So kita kadang-kadang information yang anda provide detail pada kami rasanya macam tak terlalu lama lah, macam kami kat sini macam benda ni macam common issue, then okey lah solve dia, terus kita boleh inform kepada user, sama ada boleh contact user macam ni, isu ni sebenarnya macam ni, okey dah. Okey, so information yang kami biasalah, additional information yang kami perlukan, attach a screenshot, kalau ada gambar ada screenshot, provide, then gunakan bahasa ataupun English writing, then avoid daripada duplicate tiket. So contohnya macam anda dah submit the ticket tapi tak ada respon daripada kami, then anda submit lagi, so nanti dekat situ akan ada permasalahan duplicate, communication issue juga pun ada dekat situ ni. So kalau boleh elakkan daripada untuk submit isu yang sama. Okay, untuk contoh bila tiket anda sudah resolve dia punya status, so kalau ada masalah lain, isu lain, minta untuk submit new ticket. Tapi kalau macam isu dah resolve tapi masalah yang sama, anda boleh open tiket yang sama yang anda open sebelum ni. Just inform kepada pihak kami dan kami akan tolong untuk open semula tiket tersebut. Okey. Untuk auto close respond, okey. Biasanya untuk close ataupun resolve the issue, biasanya kami akan minta daripada pihak user lah untuk confirmkan ataupun resolve the issue dekat tiket tersebut. Dari pihak kami, cuma kami minta confirmation daripada anda. So contohnya, contohnya macam once kalau macam sudah complete issue tersebut, macam dah resolve, so kita minta confirmation macam sampel note dekat slide yang kita inform, can you verify on your end and click mark as resolved if the issue has been successfully addressed. Alternatively, please respond to the ticket within 5 working days. Please note that the ticket will be automatically closed if no response is received within this period. So contoh, if tidak respon dalam 5 hari, so tiket tersebut akan auto close. Ataupun status dekat situ akan resolve. So dalam helpdesk system ni kita ada beberapa unit lah yang akan support the issue. Contohnya daripada IT unit, EMSPO unit, certification scheme unit, logo unit, complaint and grievance unit, GSE unit, HCB, SIA dan industry development unit. So berkaitan yang anda nak tanyakan berkaitan yang ada di dalam EMSPO system saja. So selain daripada EMSPO system, anda kena salurkan di saluran yang lain lah. Okay, common mistake yang selalu kita terima daripada user, using different login credential to access the helpdesk platform. Maksud email tadi seperti yang anda submit isu tersebut, so gunakan email yang sama. Contoh macam anda macam tadi nak view existing ticket, pastikan email guna email yang sama. Kalau email tu email yang lain, anda tak boleh view lah ticket tersebut.
Then using resolve ticket for new issue. Okay. Then requesting assistance without provide sufficient detail. Spam call for non-urgent request. Okay, yang ini, nombor 4 ini, harap sebelum biasanya kita dari pihak MSPO akan contact user, tapi daripada user kita request just untuk chat dulu kepada MSPO pun untuk saluran kedua anda boleh email ataupun anda boleh chat saja dulu. Then once kalau macam dari pihak MSPO perlukan apa-apa detail daripada anda, then biar daripada pihak kami yang akan contact pihak tuan dan puan lah. Okay. Next, reporting issue only after the submission window has passed. Okay. So normally timing yang macam ni reporting issue. Okay, yang ni semasa buat apa? FFP declaration, FFP announcement, then sales declaration, sales announcement. So isu biasalah kami biasa dapat isu yang macam ni selepas after submission window, then kami baru dapat kebanyakan lah user isu yang seperti ini. Okay. Okay, spam call during weekend. Okay, samalah macam tadi, spam call. Okay. Not using Malay or English language. Okay. Provide false or inaccurate information during the investigation process. Okay, statistik untuk helpdesk kami. Okay, biasanya based on our daily statistic, kami dari team MSPO receive more than 10 ticket per day in average, consisting of inquiries related to the scheme, system issue, MSPO system functionality, and module within the MSPO system. And the peak period for the ticket submission biasanya semasa submission, hari submission lah, iaitu pada 5 hari bulan untuk FFP declaration dengan FFP announcement, and then 10 hari bulan, setiap 10 hari bulan untuk sales announcement dan sales declaration. So kebiasaannya tarikh tersebut sangat peak lah. Banyaklah tiket tu daripada hari-hari biasa. So untuk yang traceability module nanti akan diterangkan lebih pada session seterusnya nanti. Okay. Normally highest ticket submission by user category kita terima daripada mail, dealer dan certification body ataupun CB. Okay, how to reach us? Okay, macam saya inform pada awal slide tadi, okay, ini adalah kita punya URL untuk helpdesk system, https helpdesk.mspots.org.my/helpdesk, ataupun anda boleh akses daripada kita punya MSPO public page kat tab kiri, dan anda akan nampak helpdesk punya tab, klik saja ke situ dan dia akan redirect kepada sistem. Then for urgent case or queries, can you contact us via WhatsApp text message only. So yang ini once anda submit the ticket baru anda WhatsApp kepada kami. Dan kebiasaannya once anda message kepada kami, kebiasaannya itulah kami akan minta dulu ticketing ticket ID biasanya. So kalau macam contoh anda tak submit dan kami minta ticket ID tak ada, so
tiada respon lah. Bukan tak ada respon lah. Maksudnya kami akan request untuk pihak tuan-puan untuk submit ticket dahulu di helpdesk system. Okay, our operation hours. Monday until Friday, kita akan respon between 9 AM until 5 PM. So, operation hours during public holiday may different. For urgent inquiries, okay. So, ini adalah kita punya WhatsApp contact. Anda boleh simpan nombor ni. Dan kalau ada apa-apa isu mengenai MSPO, anda boleh WhatsApp kepada nombor ini. 018 297 9676. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Sebarang pertanyaan, anda boleh email kepada IT unit untuk helpdesk system. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.